What's up guys, selamat datang ke Live TSDM. Selepas sekian lama kita kembali lagi. Saat aku nak setting live dulu. Apa hargai dah dulu kata kebay ni. Saat ini leceh sikit. Macam-macam lah. What's up yang mana baru join tu, selamat datang, welcome. Ini kita try War Thunder bersama test ya. What's up yang mana baru join tu, selamat datang, thank you so much. Asal aku tak nak share live lah. Aku tak nampak siapa yang join nak. Asal ini dia tak muncul nak. Asal Okay, yang mana baru join tu, selamat datang. Hello. Dia tu. Okay, yang mana baru join, selamat datang. Thank you so much for the support. Sat, aku tak nampak lah. Nanti aku kena setting balik lama tak live ni. Thank you Kirito, thank you for satu heart ni. Selepas sekian lama, thank you so much. Thank you for the rose. Sat guys, dia bab mula ni payah ni tau. So yang mana baru join tu, thank you so much yang baru join. Aku tahan semak dah ni, aku nak talk live. Tadi kita live set je guys, tak lama. Thank you yang mana join live tu, thank you so much. Ya, kita banis sekadar sementara aja. Tak nak cukup syarat. Nampak kereta aku nampak cerah sikit. Ya, aku tak nak pakai visual camera. Masa sekarang kereta kita nampak cerah sikit. Nanti dah settle kita setting balik ke cara lama. Buat masa sekarang jadi gitu je lah. Oi, tangan aku nak main lah. Tak nak game nak main. Okay guys, jom. Kita dah game. Apa ni? Baru main War Thunder ke bang? Baru ni lah. Kita baru main. Baru start tu. Aku beli DLC US starter pack. Thank you lah yang mana komen Nick. Thank you.
War Thunder kita boleh kira kita play baru. Yang ni kita punya yang kita beli tu 3MA1 US Marine Corps. Sebab so sekarang sebab kita ada 3 nyawa. Option sound. Lebih kuatnya sound. Oh! Sound dia kuat lah. Sound effect. Okay guys, jom. Kuat gila sound, nanti aku adjust lagi. Jangan nunggu ni. Ayo guys, push. Ai. Ai. Kru dia dah 4 mampus. Kacau pala. So kita akan pakai ni pula. Yang mana shot pun. LVTA 1. Kita katuk petah. Katuk ni. Aku katuk petah. Anjak sih. Jom. Kita tinggal video kita yang dia taklah selalu tu MC lah. Tadi last kita akan pakai M3A1 dah. Iaitu kita akan bayar daripada US Marine Corps. Masa akan bayar jenis tu lah yang pakai tengok dalam perang Pasifik. Sebab Marine Corps biasa ni Pasifik. Ada macam mana dia tadi aktiviti kau? Tu dia. Jadi kita nampak guys. Ya, nah, tolong. Woi. Roy. Ini tembok di belah kiri. Ni kita nampak. Dia kepung kita. Ada kepung belah ni. So ni kita akan pakai last battle US Marine Corps 3A M3A1. Selesai. Jadi kalau nak selamat kita jangan duduk belah ni tau. Kita kena cari geng-geng besar tu. Kalau kita solo mampus. Kita cari geng. Endo perlu repair right.
pasang bola. Thank you Anu yang Anda mau join, thank you so much. Welcome. Ini live sementara untuk podcast tak live. Wow. Play bro, lari. Apa pasal ramai sangat? Aku dah kena kepung Aku tengok belah sana punya ramai. Aduh guys, kacau. Okay, yang nak bawa join thank you so much. Selamat datang. Kita kena tikam gila-gila dalam ruangan ni. Kita paling padu ya. Welcome guys, mana bawa join, selamat datang, thank you so much. Tak dapat 20 matis. Welcome yang nak bawa join tu Haziq, yang join Ira join, welcome yang nak bawa join tu, selamat datang. Ada ni datang kembali kita. Aduh, M3A1 kita. Selain pada itu kita ada kita punya kapal jet iaitu Howitzer P38. Masa sekarang kita punya kapal dulu, aku suka kapal. Kita ada M2A4. Ni untuk apa? Anti-steward. Ni entry steward kita ni, antara tank utama kita. LVTA 1 akan jadi tank kedua dan M3A1 US Marine Corps akan jadi tank ketiga kita. I mean not bad. Nasib lah kita tak jumpa MiG 29 Rusia. Macam apa kata kebai T80 Rusia. Kita live ni sat saja ya. Tak lebih tak kurang. Batu, kata kebai apa bagai. Yang nak bawa join tu selamat datang, welcome. Ish Popuya, thank you yang nak bawa join, selamat datang. Asfiz Wah, welcome. Yang nak bawa join. Tap juga 1000 like cukup lah. Tapi tak minta banyak, 1000 like cukup.
Minoro, welcome. Hari selepas sekian lama je tak live, kita come back balik live. Tapi disebabkan aku tak ada lama, aku tak nak pakai visual camera. Jadi yang penting tengoklah karakter aku sementara daripada Street Gaming Setup. So seperti biasa kita akan pakai M3 Stuart dulu. Stuart. That screen guys, boleh cukup. Into your vehicle. Ikut je lepas, kita ikut je. So kita nampak dia main dekat konsol. Tanda je lagi yang free. Apa boleh download? Tak mana-mana Steam ke apa. Dan kalau mau kita boleh cari. Oh! Pemahmud. Ayo. Ayo tembak lagi. So area war ni saja kita nampak macam perang Rusia Ukraine sebenarnya. Itu conquer C, kita PC elok. M2A4 kita pakai M3. M2A4. Oh! Seram! Aku tak nampak enemy. Dia ada dekat enemy. Come on. Tak kacau aku ke? Parah sih kok. Go. MVT-A1, let's go. Mantap Pak Cemol. Welcome. Wait. Checkpoint A kena conquer. Kita akan serang. Majority serang checkpoint C lah. Checkpoint A. Kita pergi tengok checkpoint B untuk kita. Serau tu. Apa dah wis tahu dah yang mana wujud dia datang. Yuk, dia ramai checkpoint. Itu dia datang. Kita satu checkpoint dapat. Apa checkpoint B yang C? Checkpoint kita kena phone dah minta lah. Jadi kita nampak ada M2 Panzer 1 yang dekat Tengah Zaman. Tak pasti perang dunia, asal perang dunia kedua awal itu perang dunia kedua. Wait, dia kepal. Tolong, wait, tolong. Dah mati. Tak boleh doh. Dia betul-betul menyorok di situ.
sekali dia jawab dia check. Dia boom kita gitu lah. So kita punya best stand, let's go. Dia hantar dua payload depan kita tadi. Dia target kita lah, tak kena nasib baik lah. Baru seram tu. Dia hantar dua payload tau. Dia betul-betul target kita ni. Woi, awak dah tiga. Tak nampak dah, tak nampak. Apa bahan biok lepas serang aku weh. Aku sangat orang. Woi. Hai, orang lari. Dia hantar dua payload, guys, tolong guys. Wow. Woi. Dia tanda kita guys, tanda. Atas tu meriah tu. Aku tak boleh guys. Kita kalah teruk game ni. Thank you je mana tap screen tu guys. Tap screen guys, juga 1000. Apa lagi? Thank you guys. Thank you Kirita Mila for satu terus. Penat tu. Ui, dia kalau ada orang baik macam tu besar tu. Sebab besar tu. Ini tak akam kan? Ayo, ini kita last game. Main 10 German bang, confirm best. 10 German lah. Aku
Aku dah lagi lah. Habis kita ada Panzer 3. Apa ni? Dia kalau PZ ni, Panzer maksudnya terbaik lah. Panzer 37, 35, Panzer 3E Oxford. So sekarang kita pakai ni dulu. Nanti aku tak apa lah. Aku tak yakin lah tak terbaik Jerman ni. Aku prefer DLC dulu, US Marine Corps. Kata kabar Jerman next time. Sebab ni last game aku. Kita nak buat lasat sangat, jasad saja. Kita nampak ada Germany Nazi, USSR, even Israel pun ada dalam main. Syak kod dalam Malaysia punya SU-3 30 MKN ataupun kata kapal Malaysia Malaysia apa tak nama dia? Dia kata kapal buatan Poland tapi kita buat M kat belakang. Bukan. Kata kapal kita T-34. Ini kata kapal buatan Poland. Asal dulu pernah nampak masa aku kelakar tu. Tapi yang syok kita nampak je dalam bentuk masa tengah download lah. Mereka tengah ni tu diberi. Kata kita nampak kata kapal tu tak dalam bentuk mereka pecah kan. Ada kok. Pecah nak tengok kapal yang dalam mood pantaran. Lepas nak kita PC di belakang kita tembak. Oh, itu lagi tu LGT-A satu. Kita tekan conquer. Wow! Dah ada enemy seorang. Boom. Zone C dikontrol. Apa sini Zone? Wow! Apa? Jebuk letup tu ya sekali atas itu tu. Dia menyorok lah, aku tahu dia belakang tu. Cuma aku tak dapat ruang nak tembak. Taktik cerai kita siap lah. Ada yang tak boleh conquer dah tau. Sibu dia. Ini okay lah, ini pun B pun dia lambat lah. Atau tembak aku kau. T-26 lah. T-26 aku rasa kena kebal Batam Rusia. Itu dia sedap. Sebab kata kebal semasa lepas pun naiki kan. Ada betul lah. Dah bersilap ni kan. Oh. Si bodoh. Tak fair weh. T-16 kot. Dan pun nama Rusia tu. Nampak kan turun cerai tu macam mana? Cerai. What?
Oh, the world! Oh, tak mati-mati lagi. Apa lah? Oh, dah hidup lagi. Ah, why? Wah, parah si boh. Tak. Sebelum ni aku nak menang. Tapi itulah. Itu nasib juga lah. Nampak tu. Dia kata tu week premium, budak premium. Sebab aku pernah ada account premium 7 hari. Kita tengoklah kita awal lah. Okey, setengah jam cukup lah. Yang nak bawa je, thank you so much. Selamat datang. Mata kepai dia pakai T26 ni yang besar kan. Biar ke. Sebab masa sekarang kita tengah research. Aku tengah research M8 HMC Howitzer Motor Carrier. Sebab dia kata dia tank destroyer, jadi aku perlukan tank destroyer. Tapi aku shot dia ni slow. Isi lagi slow punya daripada kita punya M3A1 dah. Ni kat sini kita nampak DLC link tau. Marketplace like Aboka M8 dengan M2A A4 First Army Division. Ni katakan best jenis US Army. Yang kita pakai ni Marine Corps yang duk pakai zaman duk perang kat Pasifik dulu. Kata kepada jenis ni apa nampak kalau perang kat Jepun. Aku tak rasa Jepun tu pakai. Kita pakai Jepun mungkin dia pakai masa perang Iwo Jima. Tapi aku tak rasa sempat. Well, that's all for now guys. Hope you guys like the live stream dan kita akan berjumpa balik esok malam bersama anda Alif Tiasya. See you soon. Tata. Hidup Malaysia.